Saya ini juru bicara yang akhir sekali. Dan semua perkara yang saya nak sebut, saya catat dalam pemikiran saya sudah pun disebutkan oleh pengulas-pengulas dan juga yang bersyarah lebih awal daripada saya tadi. Namun begitu, saya rasa amat berbangga kerana hadir di Melaka pada malam ini dengan kehadiran yang begitu ramai untuk menunjukkan gah dan semangat kita yang masih kekal tinggi. Ahli-ahli bersatu masih lagi cukup bersemangat hadir untuk menunjukkan kesediaan kita untuk memikul satu tugas dan tanggungjawab yang maha besar, iaitu menggerakkan jentera kita untuk menghadapi pilihan raya negeri dan juga pilihan raya umum yang akan tiba tidak berapa lama lagi. Ini satu perkara yang amat penting. Karena kalau kita lihat dalam perlembagaan bersatu kita, kalau saudara baca pun, bahawa dalam perlembagaan kita menyebutkan antara lain bahawa parti kita ini akan menyertai dalam pilihan raya. Itu disebutkan dalam perlembagaan. Apa sebab dinyatakan begitu? Tidak lain ialah kerana kewujudan kita ini yang sudah pun hampir 10 tahun terbentuk di atas kesedaran bahawa bersatu, apalagi Perikatan Nasional, adalah sebuah pertubuhan politik yang nak membela nasib bangsa, agama dan negara, dan untuk tujuan itu menyertai pilihan raya. Dan hanya dengan pilihan raya di mana rakyat berkuasa menentukan siapa yang harus menjadi kerajaan, maka disitulah kita berharap bila masa pilihan raya akan tiba ini, maka rakyat tidak akan memilih pihak-pihak dan parti-parti yang lain kecuali Parti Bersatu dan Perikatan Nasional dan rakan-rakan yang lain untuk bersama-sama nanti membentuk kerajaan negeri Melaka dan juga kerajaan di peringkat persekutuan. Jadi kehadiran kita ni bukan nak seronok-seronok begitu saja. Macam menubuhkan kelab-kelab biasa bola sepak ke Persatuan Kebajikan, itu penting juga. Tapi ini kita parti politik. Kita hadir di sini kerana kita ada suatu kesedaran. Kesedarannya apa? Bahawa kita mesti bangkit dan bangun, menggerakkan hati dan naluri kita, kerana kita melihat nasib bangsa, agama dan negara kita hari ini berada dalam keadaan yang cukup mencabar. Pagi tadi ada seorang India datang rumah saya minta tolong dia picit badan saya. Hampir kesudahan tu dia kata, Tan Sri, sudah habislah cerita Anwar Ibrahim. Saya sendiri akan sokong Perikatan Nasional, kata dia. Sama orang India, pasal dia orang India pun sokong Perikatan Nasional. Dan saya pasti orang Cina dan apalagi orang Melayu yang ada di negara kita, khasnya di Melaka, pasti tidak ada pilihan lain kecuali menyokong Bersatu dan Perikatan Nasional. Betul? Cukuplah kalau dah okey-okey, tak payah saya cakap panjang lagi. Ialah di hadapan ni jentera, bukan orang lain. Sebab itu situasi yang agak amat mencabar, baik dilihat dalam soal politik mencabar, kalau dilihat sudut ekonomi amat mencabar, soal hubungan kaum amat mencabar, soal isu agama amat mencabar, soal isu kerajaan raja mencabar. Apa yang tak mencabar? Bermakna situasi negara kita ni terancam, bukan ancaman biasa. Ancaman yang luar biasa kerana pimpinan baik di peringkat negeri Melaka ataupun di peringkat pusat amat tidak bertanggungjawab, tidak mampu menguruskan negeri dan negara, sehingga masalah bertimbun-timbun terpaksa ditanggung dan dipikul oleh rakyat kita pada hari ini. Betul? Memanglah betul, cakap saya takkan tak betul. Panggil sesiapa saja di majlis, tak payah di luar sana. Kalau ada 100 orang tu, tanya pada mereka, ada tak apa-apa masalah? Semua akan sebutkan masalah. Masalah soal kos sara hidup,
Barang naik melambung, betul tak anak-anak muda? Minyak naik, ikan naik, sayur naik, telur naik. Hampir semua barang-barang yang penting, yang perlu, naik harga dan tak ada yang turun. Apa yang turun? Hujan. Bila saya pergi ke tempat kapal, saya tanya, yang turun hujan ni Tan Sri. Tapi yang lain, naik senaik-naiknya. Sedangkan pendapatan rakyat hari ini tidak naik sebegitu banyak. Kalaupun dia ada kerja. Tapi sebahagian besar mereka sudah tidak ada pekerjaan. Kalau ada pekerjaan, tidak menambah gaji mereka. Naiklah kalau gaji mereka RM50, tapi harga barang sudah melambung ke RM200-300 sebulan. Betul? Ini persoalan pokok. Rakyat hidup susah, tak ada jawab. Yalah, nak bandingkan zaman Covid, saya tak nak nanti menyebut, nanti orang kata dia bangga diri, dia nak membesarkan diri, dia konon dia hebat lah. Hebat tak waktu zaman Covid? Saudara jawab hebat. Saya tak kata begitu. Tetapi persoalan pentingnya kenapa kita nak menghadapi pilihan raya ini ialah supaya kita dapat kuasa. Kita tak nak duduk kekal sebagai pembangkang. Siapa nak kekal sebagai pembangkang? Angkat tangan. Tak ada seorang pun nak jadi pembangkang. Tapi sebenarnya hari ini kita pembangkang. Satu ketika dulu kita pernah jadi kerajaan. Kita pernah jadi kerajaan di peringkat persekutuan. Zaman Covid saya tak nak cerita, semua orang tahu apa masalah. Kita belanja 850 bilion ringgit. Bukan bilion, bilion ringgit, hampir 1 triliun. Untuk menguruskan soal kebajikan rakyat dari segi kesihatan. Dr. Razif di sini. Dan menguruskan soal rakyat dari segi kebajikan hidup dia. Soal pekerjaan dia, soal ekonomi dia. Life and livelihood, dua-dua kita kena urus. Kalau tak terurus, ramai orang mati. Mati Covid ada, mati tak ada makanan atas baja pun ada. Itu waktu zaman yang agak luar biasa. Tetapi luar biasa tak luar biasa, bila kita diberikan kuasa menjadi kerajaan, kita mesti beramanah, bertanggungjawab, mesti uruskan negara secara yang terbaik. Bukan begitu? Jadi masalah sekarang ni, jelas tadi dah cerita macam-macam lain. Saya nak menceritakan siapa nak solve the problem. Saya diberitahu orang-orang Cina hari ini pun yang dulu sokong DAP dah tak nak sokong lagi. Betul tak? Betul kan? Why? Dia berhadapan dengan masalah. Ramai pada mereka berniaga. Ini soal invoice, soal bantuan-bantuan keuangan, soal harga-harga raw material yang meningkat. Mereka yang terlibat dalam bidang pembinaan construction hari ini takut nak buat kerja, kerana hari ini buat kerja, besok harga dah melambung naik 20-30%. Yang nak untung akhirnya rugi. Ini situasi sekarang. Saya pun ramai kawan-kawan meniaga. Siapa nak menyelesaikan masalah mereka? Tapi bila dengar kalau Menteri Keuangan baik satu dua Menteri Ekonomi mereka kerajaan Madano, dia kata everything is okay, what? Yang Muhyiddin cakap dia apa? Tengok data-datanya. Oh, data itu inflasi sudah turun, data itu dah kenaikan KDNK bukan banyak sangat. 3-4-5% waktu zaman kita. Nak ingatkan juga, zaman kita, waktu zaman Covid, selepas Covid, dalam tahun 2022 bila data keluar, kenaikan KDNK waktu itu 8.7%. Tepuk tangan. Menteri Ekonomi ada kat sini. Zaman susah, peningkatan pembangunan luar biasa. Waktu itu ada Covid, tapi kita uruskan ekonomi negara. Bank Dunia bila dah selesai masalah ini membuat satu perakuan bahawa pengurusan ekonomi Malaysia waktu zaman Covid antara yang terbaik di seluruh dunia. Bukan saya kata ni, Menteri Ekonomi ada kat belakang. Menteri pengurusan soal Covid zaman susah. Saya tak boleh tidur. Kenapa? Siang pun bekerja, malam pun bekerja. Kerana takut bangun pagi besok ada 30-40 orang. Dia mungkin apa di sini pun meninggal dunia. Saya rasa agak kesal, tapi nak buat macam mana? Jadi saya kena mintakan, lepas selesai masalah Covid, Bank Dunia dah jawab satu, World Health Organization
Organization memberi satu kenyataan bahawa pengurusan COVID oleh Malaysia waktu itu antara yang terbaik di seluruh dunia. Ini bukan angka ini, tapi rekodnya begitu. Pergilah teman-teman cari rekod dan data itu ada, bertimbun-timbun. Banyak juga kawan-kawan saya kata, Tan Sri patut panggil orang untuk tulis tak supaya orang ingat-ingat apa. InsyaAllah kita akan tulis bertimbun-timbun biografi dan apa-apa lagi untuk memberi peringatan pada rakyat Malaysia bahawa dalam situasi keadaan yang sangat mencabar, kita bertanggungjawab menguruskan negara dan kita selamatkan nyawa rakyat. Makanan ada atas meja, dapat tak makanan atas meja? Ada orang mati waktu itu tak makan. Makan banyak agaknya tergantungnya pasal darah tinggi dan bakar-bakar lagi masalah. Maknanya kita beramanah. Dan salah satu perkara yang penting dalam soal kepimpinan ini, leadership, baik di peringkat negeri, di peringkat bahagian, di peringkat nasional sebagainya, ialah soal sifat beramanah, bertanggungjawab. Pasal kita ni macam gembala, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyyatihi. Apa maknanya tu? Setiap kita ini adalah macam gembala, setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang kita lakukan sebagai seorang pemimpin. Mana responsibility. Sebab itu saya tak boleh abai tanggungjawab. Dan saya nak supaya setiap ahli bersatu mempunyai sikap yang sama, responsible, bertanggungjawab, beramanah. Karena kita ni manusia, kita ni beragama. Kita tak kekal selama-lamanya. Kita akan mati dan meninggalkan dunia. Gajah kalau mati, tinggalkan apa? Tulang. Harimau mati, tinggalkan belang. Manusia mati tinggal apa? Mana itu tanggungjawab kita. Kalau kita tak buat apa yang patut kita buat, siapa yang akan persoalkan nanti? Allah tanya kita, kau jadi Perdana Menteri, kau jadi menteri, kau jadi ketua menteri. Waktu zaman rakyat susah, ramai yang meninggal tak dapat kerja, tak makan ni. Kenapa hal itu berlaku? Engkau tidak bertanggungjawab. Pong sekali Allah. Ini bukan main-main di dunia, tapi di akhirat nanti. Saya, sebagai contoh, hidup saya berpandukan. Bapa saya pun tok guru, tapi saya bukan tok guru. Saya mengingati tentang nasihat ibu bapa saya bahawa kita mesti amalkan sikap bertanggungjawab, beramanah. Dan ini termasuklah soal tanggungjawab kita sebagai pemimpin parti kita mesti bertanggungjawab, beramanah. Ketua bahagian mesti beramanah, ketua cawangan mesti beramanah, ketua sayap-sayap pun mesti beramanah, ahli biasa pun mesti beramanah. Kalau saudara kata ya beramanah, insya-Allah kita boleh menang dalam pilihan raya yang akan datang ini, insya-Allah. Banyak cabaran tadi, sebahagian sikit aja nak sentuh soal ekonomi. Tapi kita nak beritahu orang Melaka. Di atas pentas ni ada mantan-mantan menteri besar. Ini satu ni menteri besar. Daripada mana? Yang tu juga menteri besar. Daripada mana? Ini yang depan ni tak ingat. Menteri besar Johor, 2 penggal. Maksud saya bukan nak sombong. Kita ada pengalaman. Biasa dalam kekiraan kemahiran dan kemampuan dan kebolehan tu diambil, mereka sebegini dicampurkan, Tuan Ali. Berapa tahun agak pengalaman? Saya tak tahu 200 tahun pengalaman. Jadi apa soal masalah kita nak menguruskan Melaka ni? Tuan Ali, what's the problem? Perancangan Melaka untuk 10-15 tahun, Melaka Blueprint. Ada tak sekarang? Sekarang ada tak? Nanti kita buat. Pilih kita, nanti kita duduk besok, kita panggil wakil-wakil penduduk dan juga pakar-pakar. Let's plan for Melaka for the next 10 to 15 years. Speaking pasal Dato' Azmin kata kena bercakap bahasa Inggeris. Orang Melaka ni semua hebat-hebat Melaka. Merencana pembangunan Melaka satu tempoh masa yang agak sederhana, tidaklah terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Dan kita akan menyentuhkan semua aspek pembangunan Melaka. Nanti mungkin orang akan kata, apa Muhyiddin cakap kita dah buat? Bukan buat aja begitu. Rancangan, perancangan, planning.
dengan menggunakan teknologi, dengan menggunakan AI. Katalah ambil sektor pelancongan, ya, Melaka memang tegas lagi dahulu nak membangunkan negeri ini dalam sektor pelancongan kerana dia ada banyak tarikan-tarikan, terutamanya sejarah-sejarah Melaka dan tempat-tempat yang elok di Melaka. Ya, cukup yang itu saja? Tak cukup. Pasal sektor ini penting supaya dapat menjana ekonomi dan juga memberikan peluang pekerjaan yang lebih banyak, dan dengan itu menyumbang pada kadar pertumbuhan ekonomi ini, maka saya dia melonjak lebih tinggi dalam tempoh 10-15 tahun yang akan datang. Siapa boleh buat? Kita boleh buat. Apa nak bangunkan soal dalam sektor pendidikan penting. Saya tak tahulah kadar celik huruf di Melaka ni agak hampir semua dah kot. Tapi bukan soal celik huruf, soal penguasaan ilmu dalam semua bidang. Kita nak tentukan supaya rakyat Melaka ni bukan saja ada pengetahuan terdidik dengan ilmu pengetahuan yang lebih tinggi. Sekarang ini kalau ikut rekod ni, sebahagian besar anak-anak kita lulus sekolah di peringkat SPM sahaja. Kalau SPM berapalah gaji dia agaknya? 1,000, 2,000, begitulah. Tak mencukupi. Kenapa tak mencukupi? Kerana mereka tidak ada kemahiran. Baru-baru ini saya pergi ke Ipoh, ikut Datuk Peja pergi sana, jalan-jalan cari makan. Betul-betul saya jalan-jalan, berhenti makan. Tak ada kerja 2 hari, saya pergi ke sana. Lepas tu satu tempat, kawan kita juga punya restoran nama Polo ke apa tu. Nampak anak-anak muda baru keluar daripada college, vocational, pakai baju dan beritahu saya dah lulus, dah dapat diploma. Maknanya mungkin setahun lebih yang lepas mereka hanya lulus SPM. Kalau sekarang sudah ada lulus diploma dalam bidang electrical engineering ataupun soal air conditioning, saya fikir gaji dia dah tentu lebih tinggi daripada itu. Maknanya penyelesaian untuk menentukan anak-anak kita ni boleh dapat pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi ialah melatih mereka. Saya fikir di Melaka ada vocational, cukup ke tak cukup. Tapi kalau semua anak-anak kita diberikan peluang seluas-luasnya dan mereka tak perlu nak bayar, dalam banyak hal mereka dapat allowance dan sebagainya, mereka belajar dalam tempoh 1.5 tahun ke 2 tahun, maka dapat diploma, maka gaji mereka boleh bekerja tentu lebih tinggi. Yang saya sebut ni soal apa? Soal nak meningkatkan taraf hidup dan pendapatan. Hari ini kita tahu kos sudah meningkat, kalau setakat jumlah yang saya sebutkan tadi tidak lagi memadai. Jadi saudara, ini tujuan matlamat kita kalau kita dapat kuasa untuk mentadbirkan negeri Melaka. Apalagi kalau kita berjaya menang di peringkat persekutuan, menang pilihan raya, dapat bentuk kerajaan di peringkat persekutuan. Terus saya tanyalah siapa yang jadi Perdana Menteri, akan adalah Perdana Menteri. Tetapi yang pentingnya ada visi dan tahu cara macam mana nak buat. Hari ini yang ada di atas dalam kerajaan ini adalah sedikit visi tapi tak dapat menyelesaikan masalah. Betul tak? Banyak perkara-perkara yang mungkin dibuat sana sini dan macam-macam lagi. Kadang-kadang dia lebih minat untuk pergi ke luar negara. Macam kata Ketua Menteri, kita dah pergi ke luar negara 20 kali, kalau tak ditahan mungkin dah 40 kali. Asyik keluar balik kau bawa apa-apa pun, tapi hasilnya tidak sampai ke mana. Jadi sebab itu tempoh PRN dan PRU ni amat kritikal. Jadi saya nak tahulah sama ada orang Melaka sudah bersedia. Dah bersedia? Ya, tak apa. Kalau dah bersedia, okey. Tapi kita dah set up di peringkat pusat, Datuk Peja akan ada satu tim untuk invigilate macam dalam sistem pendidikan, ataupun untuk buat satu audit. Audit apa dah? Mana kalau saudara dah diberi arahan, dan mungkin hari ini dengan lancar ni adalah nanti arahan-arahan apa yang harus diberikan perhatian dan tumpuan. Dia akan ada checklist 1, 2, 3, 4 perkara, mungkin 15 ke 20 perkara-perkara yang kita nak lihat. Dah mula ke belum, dah ada kursus ke belum, berapa bilangannya ahli, dah buat itu ke, dah buat ini dan sebagainya. Jadi dengan cara begitu bukan kita nak cari salah. Dengan cara begitu kita dapat pastikan kesiapsiagaan kita di peringkat bahagian-bahagian bahawa kita sudah bersedia untuk menghadapi pilihan raya. Biasa penting dalam pilihan raya selain daripada jentera, siapa nak jadi calon? Tolong angkat tangan. Siapa nak jadi calon pilihan raya, angkat tangan.
Tak banyak, 2 orang aja. Dato' Ali ada berapa kawasan DUN gitu? DUN 28 DUN. Saya nak sekurang-kurangnya 28 bakal calon yang hebat-hebat. Iyalah, sekarang ni orang kata selain daripada mereka melihat pada parti, tadi dah dijelaskan, parti kita ni sudah satu brand. Memang betul, Bersatu satu brand, Perikatan Nasional brand kita. Jadi Bersatu Perikatan Nasional itu brand kita. Jadi brand ni sudah orang kenal. Jadi jangan orang fikir-fikir kita ni tak faham dengan apa yang berlaku, besok dia nak seludup dan ambil alih Perikatan Nasional. Kita akan tentang kerana kita nak pertahankan Perikatan Nasional ni kekal milik kita bersama ahli-ahli yang sudah ada dalam Perikatan Nasional. Itu brand kita. Dan ini kena ambil kira perkara itu. Ialah orang tubuh parti. Saya tak nak memperkecilkan parti-parti ini. Baik dia bersama ke, baik parti-parti yang masih polong, yang tak ada bertuan ke, itu rasak dia nak reset sana ke, reset ke, rasak dia lah. Tapi kita sudah ada brand. Bukan saja brand tu apa, brand tu is capability, ability, doing what we feel is important for the country. Ini kita dah tunjukkan brand kita. Orang tak perlu nak persoalkan lagi. Tetapi yang juga penting, siapa yang nak menguruskan soal parti kita, siapa yang bakal nak menjadi calon. Elok saya jelaskan sini. Kalau kami di depannya besok akan menghadapi masalah nak pilih siapa calon di duduk, payah rumput dan macam-macam lagi beberapa kawasan yang ada di sini. Biasanya kita buat ialah dengan cara meminta bahagian mengemukakan nama-nama. Kalau satu DUN minta 2 nama. Kalau ada 3 nama. Hantar pada kita, duduk dengan sini, Dato' Radhi akan teliti, lepas tu bawa pada kami di pusat dan akhirnya kita akan menilai. Saya minta maaf, semua orang layak bertanding. Ya. Jadi kalau tengok wajah-wajah yang depan saya ni, semua boleh bertanding. Rudin boleh bertanding, Ali boleh bertanding, siapa nak sebut lagi, semua boleh bertanding. Tapi kita nakkan mereka yang mempunyai kelulusan yang baik, pekerti yang baik, ada pengalaman yang baik, ada hampir rapat dengan penduduk-penduduk yang baik, dan segala-galanya baik-baik belaka. Kalau ada kes, tapi itu pun kita tak mesti kata sebab dia ada polis kes, dia langgar traffic light, itu dengan itu tak layak, tak ada juga begitu. Kita ambil kira. Tapi yang pentingnya kita akan ada tokoh-tokoh yang layak, yang akan dijadikan calon kita, dan dengan kedudukan begitu maka dia akan menarik sokongan dan boleh mencipta kemenangan di tempat-tempat yang diletakkan. Ini penting bagi kita. Tak apalah, tak payah nak angkat tangan pun, nanti saya akan kira bila sampai masa siapa nak kita tengok sampai tanya. Ramai yang layak. Tapi yang pasti penting ada kriteria-kriteria yang kita akan semak untuk menentukan kelayakan dan akhirnya kita pilih mereka. Jadi saudara, dalam situasi dan keadaan sebegini, macam-macam perkara lain yang tadi saya sebut, ada sebut ni kita terganggu dan diganggu dengan macam-macam hal. Ada setengah pihak yang dia lebih minat baca dalam media sosial dan dia percaya dalam media sosial. Tadi telah pun disentuh oleh kawan-kawan saya di atas ini bahawa itu fitnah, macam kata kita nak join PS. Saya ingat waktu zaman Tun Mahathir jadi Perdana Menteri kali kedua, ya Pak Wan, ada pilihan raya yang kita sertai di Semenyih dan di Tanjung Piai. Yang bertanding itu ialah calon bersatu. Waktu itu dalam nama Pakatan Harapan. Dua-dua kawasan itu kita kalah tu. Nanti lepas tu saya bincang dengan Tun Mahathir, saya kata, so kalau kita masih kekal dalam PH, kerana PH itu ada dalamnya DAP, ada masalah-masalah lain, masa depan bersatu kelam. Mungkin kita akan kalah teruk kalau kita terus duduk di situ untuk menjadi ahli dalam Pakatan Harapan. Jadi majlis tertinggi bersatu waktu itu mengadakan mesyuarat. Saya hadir sebagai Presiden, Tun Mahathir sebagai pengurusi. Kita bincang hangat. Ada siapa hentak meja dan sebagainya. Pasal apa? Pasal saya beritahu Tun, dan dalam surat itu pun semua ahli bersetuju kalau kita kekal duduk dalam PH government, bersatu will be gone forever. Entah macam mana Tun Mahathir berhenti dan kita buat keputusan keluar. Saya keluar, Dato' Azmin keluar,
Dan waktu itu dikata Sheraton Move ke apa, tidak mempunyai bilangan yang cukup untuk menubuhkan kerajaan. Kalau ada yang tuduh bahawa kami tebuk atap, tebuk dinding, tebuk bumbung dan sebagainya, tak betul. Dia panggil apa? Sheraton Move. Saya pun tak faham. Tetapi selepas saja kita keluar, yang hadir datang ni, saya ingat lagi, Datuk Zahid Hamidi, Presiden UMNO, waktu zaman-zaman masih baik lagi, dengan Tok Guru Haji Hadi. Dua-dua datang mereka ke rumah saya, beritahu ada sejumlah SD daripada calon-calon ataupun daripada ahli-ahli parlimen mereka, kalau dicampurkan dengan kita, dengan sokongan daripada Sabah dan Sarawak, kita ada 114 kursi. Maka itu saya pergi menghadap Agong, angkat sumpah, jadilah Perdana Menteri, kun fayakun. Saya nak sebutkan beberapa pasal ada yang banyak keliru dan soal itu. Tak apalah, ini bukan masa nak menceritakan soal itu. Tapi pentingnya ialah tanpa kita rencana macam mana. Kalau sudah ditakdirkan Allah, jadi, kau jadilah. Dan bila kita menjadi kerajaan, tak ada manifesto. Datuk Radhi biasa pengurusi manifesto. Mana ada manifesto? Tapi macam mana kita menguruskan negara hingga dapat menyelesaikan banyak-banyak perkara dalam soal isu pandemik COVID-19 pada waktu itu. Pasal ada sense of responsibility, tanggungjawab kita. Pasal ini adalah amanah. Dan kita tahu bahawa dengan amanah ini kita kena laksanakan tanggungjawab kita. Apa yang saya nak jelaskan kepada orang Melaka, hasil jentera ini, Perikatan Nasional Bersatu ini bertanggungjawab. Percaya pada kita, beri kita peluang dan kita perintah melakon. Tak payah nak umpan, kalau dah kalah dimasuklah ke mana-mana kolam yang ada. Kita boleh takdirkan itu. Jangan tanya siapa bakal ketua menteri, di depan dia ramai, kat bawah pun ada. Boleh. Dan saya akan sama-sama bertanggungjawab dengan kita punya tim pimpinan yang ada di sini untuk bantu soal pengurusan perancangan supaya Melaka menjadi negeri yang paling maju di Malaysia. Hari ini ada rakan-rakan kita daripada IPR untuk IM. Sekali saya rasa agak sonok betul. Pasal orang fikir dia nak pandang rendah dengan ikatan prihatin rakyat. Ini adalah inisiatif yang saya mulakan. Dah terbentuk pun hari ini. Soal keahlian dalam PN ni tak payah bimbang. Sampai masa akan jadi ahli. Sebab itu waktu kita mesyuarat Majlis Tertinggi Perikatan Nasional, dalam kita kata tangguh dulu untuk menerima keahlian sebenarnya, kita bersetuju bahawa semua parti-parti IPR ini, MIPP tak payah, dia ahli dalam Perikatan Nasional. Semua parti-parti IPR ini kita akan rondeng. Kalau mereka berminat untuk bertanding, nak tahu kursi mana mereka nak bertanding, beritahu pada satu jawatan kuasa di peringkat PN nanti, dan kita rondengkan. Katalah Tok Im nak tanding 10 kursi ke, 2 kursi ke, apa lagi yang ada dekat sepan sini, semuanya nak tanding seperti muda yang ada di Johor dah mula nak berunding dan kita nak bekerjasama. Pokoknya tak ada masalah. Kita boleh bekerjasama dan kita yakin dan percaya dengan kehadiran mereka dalam gelanggang politik bersama dengan Perikatan Nasional dan Bersatu, kita boleh mencapai kejayaan yang lebih besar lagi pada pilihan raya yang akan datang. Jadi saya sekalian, terima kasih dan tahniah pada semua yang hadir pada malam ini. Tahniah pada Datuk Rabi Idin yang memimpin negeri Melaka. Saya ucap tahniah betul-betul kerana dalam tempoh yang begitu singkat kita sudah melihat bahawa Bersatu sudah kembali semula seperti sedia kala. Tahniah saya ucapkan. Terima kasih pada ketua-ketua bahagian, baik yang baru ataupun yang jadi penaja yang kita dah pilih. Tadi kita jumpa di Masjid Tanah. Kita sebut sekali lagi lah Nazri, atau roh yang awal-awal dulu dah pegang jawatan. Dia kata dia tunggu 10 tahun tak berebut, tapi akhirnya jawatan tu dia punya. Dan kalau setiap pimpinan yang ada di sini di hadapan saya ini telah pun berjanji dan berikrar dengan nama Allah bahawa kita akan berjuang habis-habisan, insya-Allah dalam pilihan raya yang akan datang kita akan mencapai kemenangan yang besar, menang ambil alih Melaka dan insya-Allah ambil alih Putrajaya. Boleh? Okey, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani, saya dengan sukacitanya melancarkan jentera pilihan raya Bersatu di peringkat negeri Melaka. Terima kasih.